dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast khas sempena sambutan Hari Guru 2026. Saya Cikgu Nur Zahra dan hari ini kita akan berborak santai tentang dengar cerita cikgu. Di sebalik senyuman seorang guru di dalam bilik darjah tersimpan 1001 cabaran dan pengorbanan yang mungkin tidak diketahui ramai. Jadi hari ini kita akan mendengar luahan dan juga pendapat daripada 4 orang guru tentang perjalanan dan pengalaman mereka dalam dunia pendidikan. Baiklah, bersama-sama saya pada hari ini ialah Cikgu Joyce, Cikgu Fauzila, Cikgu Vun Mei dan Cikgu Romela. Selamat datang cikgu-cikgu. Selamat datang. Baiklah, untuk pengenalan saya akan bertanya serba sedikit mengenai tempoh perkhidmatan lah. Ya, jadi saya nak tahu berapa lamakah tempoh perkhidmatan cikgu-cikgu dalam dunia pendidikan ini. Dipersilakan. Okey, jadi saya telah berkhidmat di sekolah St. Eros Lobby selama 3 tahun. Bagi saya pula, saya dah berkhidmat selama 31 tahun di Eros Lobby dan ini merupakan penempatan saya pertama. Saya pula berkhidmat di sekolah ini selama 23 tahun dan pada keseluruhannya saya sudah berkhidmat selama 31 tahun dan ini merupakan sekolah ketiga saya. Saya sudah berkhidmat di SMK Rosli Dobi selama 3 tahun. Baiklah, kalau kita dengar tadi tempoh perkhidmatan cikgu-cikgu yang ada di sini, dapat kita rumuskan bahawa Cikgu Vun dan Cikgu Fauzila telah berkhidmat selama 31 tahun, manakala Cikgu Joyce dan Cikgu Romela telah berkhidmat selama 3 tahun. Dan saya sendiri pula selama 12 tahun lah. Jadi kita boleh tengok kami yang berada di sini terdiri daripada 3 generasi yang berbeza. Kita ada generasi X, kita ada generasi Y dan generasi Z lah. Baik, soalan seterusnya ialah apakah yang mendorong cikgu-cikgu untuk menjadi seorang pendidik? Jadi sesiapa sahaja boleh mulakan? Untuk diri saya ingin menjadi pendidik sejak sekolah rendah lagi disebabkan seorang pendidik merupakan insan yang melahirkan modal insan lain bagi menyumbang kepada masyarakat dan negara. Mula dengan Cikgu Fauzila. Secara jujurnya di peringkat awal saya tidak memilih untuk jadi pendidik, tapi pak kata orang tak kenal maka tak cinta. Bila kita dah mencuba dalam bidang ini dan minat tu datang kemudian, maksudnya semasa menjadi guru sandaran lah. Jadi lepas tu timbul minat untuk meneruskan bidang dalam bidang pendidikan ini dan memohon untuk KPLI dan seterusnya lah menjadi pendidik sepenuh masa dan penempatan pertama di sekolah. Itu yang kita boleh dengar daripada 2 orang guru tadi lah. Seterusnya Cikgu Joyce. Untuk saya pula, saya percaya bahawa pendidikan dapat mengubah kehidupan seseorang. Jadi sebagai seorang guru, saya boleh menjadi sebahagian daripada proses tersebut. Untuk saya pula, saya memang berminat dari kecil lagi, berminat untuk jadi seorang pendidik. Tadi dorongan cikgu-cikgu kita ni pun berbeza-beza ya. Cikgu Vun dan Cikgu Romela memang minat dari kecil lagi dan boleh dikatakan Cikgu Joyce juga minat sejak usia dini lagi lah, sebab dia kata tadi dia nak menjadi sebahagian dari proses untuk membentuk seorang modal insan ya. Dan Cikgu Fauzila pula kita boleh dengar tadi beliau pada asalnya bukan cita-cita nak menjadi seorang guru. Kita sama Cikgu Fauzila, sebab diri saya sendiri pun sebenarnya bukan
asalnya bercita-cita nak menjadi seorang guru, tetapi atas dorongan dan galakan daripada ibu bapa saya sendirilah yang benar-benar mahukan saya untuk menjadi seorang pendidik, kerana mereka percaya bahawa profession ini ialah profession yang mulia. Ya, okey. Seterusnya, kita tahu bahawa pengalaman mengajar ini sebenarnya adalah satu proses pembelajaran sepanjang hayat, betul tak cikgu-cikgu? Okey, jadi setiap daripada kita ada pengalaman masing-masing lah. Jadi oleh itu, apakah peristiwa paling manis dan ataupun peristiwa yang tak dapat dilupakan sepanjang cikgu bergelar seorang guru? Mungkin Cikgu Joyce boleh beri pandangan tentang peristiwa yang tidak boleh dilupakan. Cikgu Fazila dulu. Okay. Saya perlu fikir dulu. Ya, boleh Cikgu Fazila. Sepanjang tempoh berkhidmat di sini, sebab bagi saya sendirilah, untuk peristiwa itu nak menyesuaikan diri ya. Sebab saya bukan dari Sarawak ni. Jadi mula-mula datang tu memang agak rasa janggal, rasa terasing ya. Dan kita dengar mungkin dari segi macam percakapan, bahasa yang berbeza. Semua tu suatu pengalaman yang baru bagi saya. Tak pernah lagi kan menyesuaikan diri ya. Sebab kalau ingatkan daripada tahun 90-an kan, jadi memang kurang maklumat ya, ataupun kita kurang kenalan yang dari Sarawak ni. Jadi bila tiba-tiba penempatan terus di sini, memang mula tu rasa semuanya benda yang baru bagi kita. Cuma dari masa ke semasa lah, cuba untuk menyesuaikan diri dengan semua situasi yang ada di sini, termasuklah dengan rakan setugas dan suasana sekeliling kita dan juga dengan anak murid yang ada. Baik, ada sesiapa nak tambah? Mungkin peristiwa manis atau yang tak dapat dilupakan? Untuk diri saya, sebagai seorang guru kan, kita bukan saja mengajar di dalam kelas dalam bidang akademik kan. Kita juga membawa pasukan sekolah untuk bertanding. Untuk diri saya memang sukalah membawa murid-murid saya untuk bertanding, kerana pertandingan akan membentuk kemenjadian seorang murid. Untuk diri saya, pengalaman yang paling manis bagi saya berlaku pada tahun 2019, 2018 dan 2019 lah, kedua-dua tahun itu apabila saya membawa pasukan sekolah, iaitu pasukan bahas untuk bertanding di peringkat negeri Sarawak lah. Memang kepayahan dan keletihan yang kami alami itu hanya pasukan bahas saja tahu. Dan pada ketika itu saya bertanding di College Abdillah. Sepanjang hari 3 pertandingan bahas diadakan dan kami telah mencapai kemenangan. Semasa itulah kita berasa sangat gembira dengan pasukan saya seramai 5 orang. Apabila pertandingan akhir berlaku di pusat Maiding, iaitu sebuah pasaraya yang besar di Kuching pada ketika itu, kami telah mengalami kekalahan lah. Tetapi dalam kekalahan itu, satu pasukan memang menangis lah kan, termasuk guru-guru dia. Namun kami mempelajari sesuatu, iaitu setiap pertandingan ada kalah dan menang, dan kita telah berjaya mendidik pelajar supaya menerima kekalahan itu, supaya pelajar kita akan tahu untuk memperbaik diri sendiri bagi pertandingan-pertandingan yang akan datang lah. Maksudnya di sini setiap pelajar dia mesti tahu bahawa dalam hidup ini kita ada ruang untuk memperbaik diri sendiri, dan kita bukan yang terbaik, dan kita mesti percaya bahawa di dunia ini sentiasa ada orang yang lebih baik daripada kita. Barulah kita akan sentiasa berusaha untuk memperbaik diri sendirilah. Baik, itu pengalaman yang paling manis saya bagi diri saya untuk kemenangan dan juga kekalahan sekali. Dan saya memang tidak dapat lupalah peristiwa itu pada ketika itu berada di pusat Maiding. Itu saja pengalaman manis saya lah. Ya, kita dah dengar pengalaman dan juga peristiwa yang tak dapat dilupakan oleh orang guru kita tadi lah. Sebab mungkin tempoh kekhidmatan itu juga sudah lama. Jadi pengalaman itu sudah pasti banyak ya, pahit dan manis.
yang dilalui di dalam dunia pendidikan ini. Dan saya yakin dan pasti Cikgu Romela dan Cikgu Joyce juga ada pengalaman masing-masing. Okey, tapi tak apa, sebab perjalanan kita pun masih jauh lagi dan pengalaman itu akan sentiasa kita dapati dari semasa ke semasa. Seperti yang saya cakap tadi bahawa pengalaman ialah salah satu proses pembelajaran sepanjang hayat kita dalam bidang pendidikan. Seterusnya, saya yakin dan percaya juga bahawa setiap daripada kita sebagai seorang guru akan mengalami cabaran ketika berada di bilik darjah. Jadi, apakah cabaran terbesar yang pernah dihadapi oleh cikgu-cikgu dan bagaimana cikgu hadapi cabaran tersebut? Untuk saya, cabaran terbesar yang saya hadapi selama perkhidmatan saya di sekolah ini ialah mengawal tingkah laku murid. Tapi kadang-kadang murid kita mereka agak nakal sikit. Tapi untuk masalah disiplin sebegini, kita tidak boleh guna hukuman yang sangat berat. Jadi untuk saya, untuk menghadapi atau mengatasi masalah macam ni, satu cara yang saya guna ialah melalui memberi ganjaran atau feedback yang positif pada murid, bagi pujian pada mereka. Ya, itu juga salah satu cara yang saya kira agak kesan lah ya. Apabila kita memuji murid, maka mereka akan berkelakuan, mendorong mereka untuk berkelakuan lebih positif lagi sebenarnya. Jadi mungkin ada pendapat daripada guru-guru lain. Kalau dari saya sendiri, bagaimana dulu kami memulakan subjek yang baru di sekolah ni. Bagi pengalaman saya, subjek account misalnya. Sebab bila kita tawarkan pada tahun yang pertama tu, memang murid ni dia macam tak confident, dia tak yakin. Okay? Dan pelbagai alasan diberikan, misalnya dari sudut pengiraan ke pemahaman mereka ke, memang itu satu yang mencabar. Tapi syukurlah sebab kita ada pentadbir yang memberikan galakan dan sentiasa membantu untuk mempertingkatkan lagi ataupun maksudnya mencari bahan yang sesuai, bahan untuk pengajaran, buku dan sebagainya. Itu banyak membantu. Dan bila kita berhadapan dengan murid yang agak ramai dalam kelas tu, lebih kurang dalam 37 orang, lebih kurang rasanya. Ramai juga dalam ramai. Jadi dengan pelbagai tahap dan pelbagai latar belakang, kan? Jadi kita cuba untuk meningkatkan keyakinan mereka dan kita cuba yakinkan mereka bahawa setiap sesuatu yang baru tu mesti ada suatu manfaat di sebaliknya, kebaikan untuk mereka juga. Jadi kena sentiasa dengan mereka, cuba memahami juga dan sabar jugalah dengan mungkin ada yang agak cepat ke atas semangat tu. Okay? Jadi kita cuba sentiasa memberikan keyakinan dalam mereka dan semangat. Dan itu rasa Ada lagi? Atau cikgu? Saya ada lagi soalan lain. Mungkin cikgu dan cikgu Romela peluang untuk berkongsi dengan kita, iaitu bagaimanakah cikgu mengendalikan murid yang kurang bermotivasi untuk belajar dan yang ada masalah disiplin. Cikgu Romela atau cikgu Fu boleh pendapatlah. Okey, bagi saya untuk berdepan dengan pelajar, untuk mengendalikan murid yang kurang motivasi, saya akan mendekati mereka untuk memahami ataupun bertanya apa punca pelajar tersebut. Jadi begitu. Bagi saya akan mengambil hati mereka lah untuk belajar. Sebab pelajar ni, kalau kita marah, dia takkan masuk. Kita kena guna pendekatan yang mungkin kita marah, tapi jangan selalu marah juga lah. Apabila mereka buat tugasan, mereka tak siap, kita boleh marah. Tapi lepas tu apabila mereka sudah hantar tugasan mereka, kita dah semak, kita kena puji balik. So ini untuk mengambil hati mereka. So kerana pelajar ni, kalau dia
rasa dia tidak suka guru tu. Dia akan patah semangat untuk belajar. Oleh itu sebagai seorang guru, kita mesti pandai. Kita tak boleh tidak marah, kita mesti marah juga. Marah bertempatlah, tapi kita jangan menyinggung perasaan mereka. Kita jaga hati mereka juga, sebab kita sendiri pun ada anak. Kita tahu remaja sangat sensitif. Oleh itu kita boleh marah mereka, tetapi kita ambil balik hati mereka dan beritahu tentang kepentingan subjek yang perlu mereka pelajari untuk masa depan. Apabila mereka sedar akan kepentingan tersebut, mereka akan belajar. Betul. Kadang-kadang bila kita berdepan dengan murid yang sebegini, memang boleh mencabar kesabaran kita juga. Tapi pada masa yang sama, maksudnya kalau kita dah lihat lepas tu dia dah berubah, jangan sebut lagi. Kalau kita tengok dia dah, maksudnya pada akan datang tu dia dah tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita jangan ulang-ulang lagi apa yang dia dah buat. Okay? Mungkin dari situ dia sendiri pun boleh belajar dari kesalahan dia dan boleh berubah. Laporan positif kita boleh puji dia dan boleh teruskan, jadikan dia contoh yang baik, sesuatu yang menggalakkan dia untuk lebih baik lagi. Betul, saya setuju dengan pendapat cikgu-cikgu lah. Sebab saya yakin dan percaya cikgu-cikgu ada cara masing-masing bagaimana nak mengendalikan pelajar yang kurang bermotivasi ini supaya lebih berminat untuk belajar bersungguh-sungguh demi masa depan yang cerah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ini soalan saya nak khususkan kepada Cikgu Fauzilah, ya. Memandangkan cikgu kata tadi pada permulaan rancangan kita tadi, cikgu kata sekolah ini ialah tempat sekolah pertama, ya, cikgu ditempatkan untuk berkhidmat. Jadi selama 31 tahun, ya, jadi apakah yang mendorong cikgu untuk terus mengajar di sekolah ini? Okey. Walaupun sebenarnya 31 tahun, tapi kita faham setiap tahun tu kita tak sama, kan. Jadi kita dengan rakan setugas kita, pentadbir, corak ataupun cara mereka yang berbeza mungkin. Jadi apa yang penting bagi kita adalah kita ada suasana kerja yang kondusif, sesuai dengan kita. Maksudnya kita perlukan juga ada pentadbir yang sentiasa macam memberi dorongan, ya, memberi ruang pada kita untuk lakukan perubahan, melakukan sesuatu yang baru ke. Tak sekurang juga rakan setugas kita lah. Itu juga penting, ya, yang boleh membantu, mendorong kita, okey, dan sentiasa ada dengan kita lah waktu kita kita bangun dan sebagainya, kan. Waktu kita di tahap yang paling rendah ke, tapi kita masih ada rakan yang boleh memberikan semangat pada kita, sentiasa ada dengan kita, boleh mendengar keluhan kita, membantu dalam tugas kita ke, macam tu, ya. Dan dari sudut anak murid, kita lihat sebenarnya sekolah ni kita memang ada murid-murid yang boleh dikatakan tidak adalah masalah disiplin yang bila dikatakan terlalu teruk lah, tidak ada, ya. Dia macam masalah yang biasa, ya, di mana-mana pun ada dihadapi. Jadi benda-benda macam ni lah yang kadang mendorong kita untuk lebih semangat lagi dan sentiasa untuk berusaha untuk nak memperbaiki lah. Dan setiap tahun tu kita anggap bukan kita mengulang benda yang sama, sebaliknya ada sesuatu yang baru yang kita pelajari. Kita bukan hanya pelajari ilmu di luar saja. Kadang-kadang dari anak murid kita tu pun ada sesuatu yang boleh kita pelajari juga daripada mereka, ya, untuk memperbaiki diri. Sebanyaklah. Kenapa masih terus di sini? Saya kagum, ya, mendengar pengalaman dan jawapan daripada Cikgu Fauzilah tadi, sebab saya sendiri pun ini bukan sekolah pertama saya dan ini adalah sekolah kedua saya lah. Jadi mungkin boleh menjadi inspirasi kepada cikgu-cikgu muda yang baru ditempatkan di sekolah ini seperti Cikgu Isi dan juga Cikgu Mela, ya, boleh tetap dan berbincang di sini, ya. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada kaedah pengajaran dan juga teknologi pada masa ini lah. Kalau kita lihat dalam dunia pendidikan dahulu dan kini memang ada perbezaan, betul, Cikgu? Kalau dahulu mungkin kita guna kaedah chalk and talk sahaja, dan sekarang ni kita ada
pelbagai aplikasi dan teknologi canggih yang boleh digunakan untuk membantu memantapkan lagi pengajaran kita di bidik darjah. Jadi bagaimanakah cikgu-cikgu mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran untuk menarik minat pelajar? Jadi sesiapa boleh mulakan dulu lah. Pada pendapat saya, walaupun sekarang dunia moden, tapi tidak semestinya untuk setiap kelas kita perlu menggunakan teknologi yang canggih. Jadi bagi saya, satu cara yang paling berkesan adalah peer coaching, di mana pelajar mereka akan ditempatkan atau membuat kerja dengan kawan mereka. Jadi mereka boleh saling memberi maklum balas atau memberi nasihat, dan juga mereka boleh membimbing kawan mereka yang lebih lemah. Jadi saya rasa kaedah ini lebih sesuai, atau saya boleh cakap kaedah ini saya lebih suka kaedah ini daripada menggunakan teknologi canggih. Betul pendapat cikgu lain ada tambahan tentang dari segi teknologi yang ada sekarang ni? Untuk kalau saya untuk pelajar kelas pandai dan tidak pandai, dia agak bezalah. Okey, untuk kelas yang kurang pandai, saya akan menggunakan kaedah menggunakan teknologi seperti saya akan tayangkan menggunakan LCD lah. Okey, jadi saya akan mencari pelbagai kaedah untuk menyelesaikan masalah mereka, seperti macam mereka yang kurang pandai membaca dan yang agak pandai lah. Kemudian saya akan menyediakan aktiviti yang berbeza untuk mereka. Jadi, dan saya juga akan menyediakan teknik yang berbeza juga untuk mereka, bagi pelajar yang kurang pandai dan pelajar yang pandai. Ya, saya setujulah pendapat cikgu-cikgu tadi, sebab di dalam satu kelas itu sudah pasti murid kita pun terdiri daripada tahap yang berbeza-beza. Jadi kita perlu juga guna kaedah yang berbeza-beza untuk mencapai objektif pengajaran kita. Okey, jadi apa-apa pun kaedah yang digunakan yang dirasakan sesuai, cikgu-cikgu gunalah ya. Bagaimanakah cikgu-cikgu memastikan prestasi murid-murid cikgu meningkat dari semasa ke semasa? Saya akan sentiasa menyemak buku latihan mereka. Pelajar-pelajar ni, jika dia tahu guru tak menyemak, dia tidak buat. Kalau kita sentiasa saja memantau tugasan yang kita beri, mereka akan buat. Kerana mereka tahu kita mengambil berat mereka akan buat. Itu cara saya lah. Saya setuju. Ada lagi pendapat lain? Bagi saya, prestasi pelajar ni memang ada kaitan dengan disiplin diri mereka juga sebenarnya. Kita boleh membantu, tapi dari dalaman mereka sendiri, ada tak mereka ada keinginan untuk sentiasa meningkatkan dari prestasi mereka, kan? Untuk sentiasa berusaha. Di situ dah memang menjadi satu cabaran juga. Kita melaksanakan tugas kita, tapi pada masa yang sama, keinginan dari pelajar itu untuk sentiasa untuk nak meningkat dan juga untuk memajukan diri mereka. Jadi dari situlah disiplin dan sebagainya boleh membantu kita meningkatkan prestasi. Cabaran memang ada lah. Ya, betul, saya setuju. Jadi memang betul kan tadi ya, pendapat daripada guru-guru kita bahawa pencapaian ataupun peningkatan pencapaian murid-murid kita ni bukan terletak 100% pada guru, tetapi kepada pelajar itu sendiri juga ya, berguna dengan pelajar itu sendiri. Jadi
semua pihak maksudnya memainkan peranan untuk meningkatkan prestasi murid-murid di sekolah. Baiklah, seterusnya soalan kita ialah tentang isu semasa dalam dunia pendidikan. Okey, jadi apakah pandangan cikgu-cikgu tentang impak pembelajaran digital terhadap fokus murid di dalam bilik belajar? Pada pandangan saya, pembelajaran digital ni dia ada impak positif dengan juga impak negatif. Dari segi impak positif, pembelajaran digital ni dia dapat menarik perhatian murid untuk berminat belajar. Tapi dari segi negatif juga, jika seorang guru tu dia tak guna laptop, dia tak guna video, dia tak guna game, quiz kah. Jadi maksudnya murid-murid mereka akan hilang minat, dia akan hilang fokus. Jadi maksudnya cikgu perlu bijak mengawal masa dalam pembelajaran digital lah. Okay, maksud cikgu Joyce di sini, cikgu boleh pelbagaikan jugalah pembelajaran digital di dalam bilik belajar. Maksudnya bukan kita payah slide semata-mata kan. Jadi kita boleh pelbagaikan supaya pembelajaran menjadi lebih menarik dengan menyediakan quiz digital. Semualah sekarang ni kita dah tahu dunia digital. Ya. Jadi terpulang pada kebijaksanaan guru-guru untuk menjadikan pembelajaran digital ini lebih menarik ya, dan membawa impak yang lebih positif lah daripada negatif tadi. Okey, seterusnya bagaimanakah guru-guru meningkatkan kualiti pembelajaran terutamanya selepas kita melepasi fasa pandemik. Yalah, sebab kita sudah maklum bahawa seluruh dunia telah mengalami fasa pandemik di mana wabak COVID-19 ya, disebabkan wabak COVID-19. Jadi bagaimana kita sebagai guru untuk meningkatkan kualiti pembelajaran selepas fasa pandemik? Cikgu Romela boleh beri pandangan? Okey, kalau saya akan mempelbagaikan aktiviti pembelajaran. Okey, kemudian guru itu perlu bertindak kreatif lah. Okey, contohnya mengadakan aktiviti pembelajaran seperti kuis, permainan. Kita tidak boleh terlalu fokus kepada satu benda. Jadi kita perlu mengadakan kuis apa semua untuk pelbagai aktiviti supaya pelajar ada rasa minat untuk belajar. Kemudian kita perlu menggunakan pendekatan yang fleksibel lah. Okay? Dan kita perlu memberi sokongan emosi kepada murid juga. Baik, saya setuju. Ada lagi pendapat lain? Ya, okey. Ya, betul lah. Aku setuju dengan pendapat Cikgu Romela sebelum tadi. Kita perlu berbagaikanlah ya, supaya kita sebenarnya sudah mengalami fasa pandemik ini. Jadi kita sentiasa berwaspada sebab kita tak tahu keadaan pada masa akan datang. Jadi kaedah pengajaran digital inilah yang kita boleh terapkan sebenarnya. Sebab kita sentiasa bersedia, andai kata kita tak minta lah, tapi kita sentiasa bersedia untuk menghadapi apa-apa saja yang akan berlaku, kemungkinan yang akan berlaku pada masa depan, dan kita sudah ada cara yang lebih berkesan untuk memastikan murid-murid kita terus mendapatkan ilmu daripada guru mereka. Okey, seterusnya soalan tentang kemahiran insaniah iaitu soft skill. Jadi pada pendapat cikgu-cikgu, apakah
kemahiran insania atau soft skill yang paling penting diterapkan kepada murid-murid di sekolah? Okey, pada pendapat saya, kemahiran insania yang paling penting diterapkan dalam diri pelajar-pelajar kita ialah kemahiran berkomunikasi. Disebabkan komunikasi penting untuk interaksi sosial. Dan juga apabila pelajar-pelajar kita berada dalam alam pekerjaan, mereka perlu mempunyai kemahiran komunikasi supaya segala tugasan yang diberikan akan berjalan dengan lancar. Begitu juga seorang pelajar, dia perlu mempunyai kemahiran untuk menyelesaikan masalah. So, cabaran-cabaran yang kita hadapi setiap hari perlu difikirkan dengan teliti dan mencari jalan penyelesaian sendiri, disebabkan tiada orang boleh membantu kita sekiranya kita tidak mengambil langkah pertama untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Saya setuju. Pendapat yang betul. Sebab kadang-kadang kita memang ada berhadapan dengan murid kita yang tak berkeyakinan sebenarnya untuk berkomunikasi. Okay? Mungkin dia rasakan dari segi masalah bahasa betul-betul, dan dia rasa terlalu malu dan kekok nak membiasakan diri dengan rakan-rakan sekelas. Dan dia mungkin tak menyendiri ataupun hanya memilih kawan yang tertentu saja untuk dia. Dan bila kita minta dia macam hadapan ataupun memberikan pendapat, agak sukar pendapat dia berbeza. Jadi dari sini kita sentiasa memberikan keyakinan dan beri mereka peluang untuk yakin mengumpulkan sesuatu. Okay? Dan juga dari sudut itu juga kita beri mereka keyakinan sebenarnya untuk boleh berinteraksi, boleh bekerjasama dengan orang lain. Maksudnya kita buat aktiviti berkumpulan gitu kan. Jadi mereka boleh sedikit sebanyak boleh mendatangkan keyakinan juga. Dan bagaimana nanti bila mereka keluar bekerja, mereka perlu juga dalam kumpulan yang ramai. Jadi itu juga boleh memberikan mereka keyakinan. Okay, dan antara perkara lain tu yang kita sebenarnya kadang-kadang kita terlepas pandang adalah bagaimana mereka nak mengawal tekanan. Sebab kita pun tahu kadang-kadang mungkin dari segi tugasan kan, ada mungkin apa-apa lah cabaran lagi. Jadi itu juga sebenarnya kita kena cuba memahami juga dan beri mereka keyakinan bahawa kesilapan yang dilakukan itu sebenarnya jangan anggap benda itu seolah-olah macam satu kegagalan. Okay? Yang penting bagaimana mereka nak menerima mungkin mengakui kesilapan itu dan boleh cuba untuk memperbaiki diri mereka. Okay? Sebab gagal itu bukan suatu kesalahan yang besar sebenarnya. Tapi yang penting bagaimana dia nak bantu dan bangkit semua untuk mengatasi apa juga yang ada kesilapan itu sebenarnya. Tempat yang sangat saya setuju lah sebab kita tahu bahawa kemahiran bertutur, kemahiran menyelesaikan masalah, melawan tekanan ini memang sangat-sangat perlu diterapkan dalam kalangan murid-murid kita. Kerana kita bukan sahaja nak melahirkan murid yang cemerlang dalam akademik semata-mata. Sebab itu wujudnya ujian bertutur dalam subjek bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris kan pada peringkat SPM. Tetapi peringkat sekolah juga sudah seawal tingkatan 1 sudah ada kan. Jadi ini sebenarnya bukan kita saja-saja ya, bukan kementerian saja-saja nak wujudkan, tapi kita nak latih murid-murid kita agar mereka boleh bertutur dengan baik, kerana semua ini juga akan memberi impak kepada mereka apabila mereka akan keluar untuk melangkah ke alam pekerjaan suatu hari kelak. Okey. Seterusnya tak terasa kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Jadi ada sedikit lagi soalan untuk cikgu-cikgu kita, iaitu ini saya khaskan kepada guru yang sangat berpengalaman orang lah, ya, sebab 31 tahun pengalaman mengajar. Jadi apa pesanan cikgu berdua kepada guru-guru yang guru-guru muda yang baru mencubakan diri dalam bidang pendidikan ini? Baik, nasihat saya kepada guru-guru muda
seperti Cikgu Joyce dan Cikgu Romela mudah sekali, iaitu sebagai guru muda kita haruslah bersikap proaktif. Selain daripada mengajar ataupun melakukan tugas akademik kita di dalam kelas, kita perlu berusaha untuk membawa pelajar-pelajar kita supaya mereka berfikir di luar kotak dengan menyertai pelbagai pertandingan. Disebabkan pertandingan-pertandingan yang disertai oleh pelajar tidak dapat diperoleh di dalam bilik belajar. Oleh itu, kita perlu memberi peluang kepada pelajar kita supaya mereka dapat menonjolkan bakat di pentas negeri ataupun di pentas kebangsaan. Cikgu akan berasa satu kepuasan yang tidak dapat dirasai oleh orang ataupun guru yang tidak pernah membawa pasukan. Mereka tidak dapat merasai kegembiraan dan kesyukuran apabila melihat pelajar kita sendiri beraksi di atas pentas. Dan perasaan terharu itu sehingga kita boleh menitiskan air mata. Itu kemenjadian kepada pelajar kita dan dia akan ingat dan dia akan guna CGU yang diperoleh untuk memohon beasiswa pada masa depan dan kita akan sentiasa dalam hati pelajar kita. Jadi guru-guru muda selain daripada mengajar, boleh aktifkan diri dalam aktiviti co-curriculum ataupun co-akademik yang sudah pasti cikgu tidak akan menyesal apabila membawa pasukan sekolah. Itu pesanan saya. Dia betul apa yang cikgu sebut dia. Maksudnya dalam kita lepaskan peluang yang baik. Maksudnya di peringkat sekolah ni ada banyak peluang sebenarnya. Kita boleh kenal potensi diri kita sendiri daripada kita kenal potensi anak murid kita. Okey, maksudnya apa yang boleh kita lakukan? Apa lagi yang boleh kita buat? Apa yang boleh kita beri sumbangan kepada sekolah sebenarnya? Okey, dan apa yang boleh kita kongsikan dengan orang lain? Mungkin dengan cara ini kita dapat tahu apa yang mungkin kekuatan yang kita ada yang boleh kita kongsi dengan orang lain. Dan mungkin kadang-kadang bila kita baru ataupun seorang guru muda tu, mungkin ada tugasan-tugasan yang diberikan kepada kita. So sebagai mungkin mana yang boleh kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Okay? Dan kemudian boleh kita belajar juga daripada guru lain ataupun daripada pentadbir, boleh kita bertanya kepada guru yang lebih senior tu, apa yang kita kurang faham, boleh kita belajar sesuatu dan sentiasa mempertingkatkan ilmu pengetahuan kita sendiri dan juga kemahiran yang kita. Okay? Jangan berhenti untuk belajar. Itu dia pesanan yang amat berharga daripada dua orang guru. Dan pesanan ini juga saya rasa sangat boleh diterapkan dalam diri saya. Ya. Saya pun tak berapa nak baru sangat, jadi bolehlah kita ambil pesanan ini sebagai panduan untuk memajukan diri kita dalam bidang guru. Ya. Kita tamatkan sesi kita dengan soalan yang terakhir, iaitu apakah harapan cikgu untuk anak didik cikgu pada masa akan datang. Ini kita minta pendapat semua, ya. Okey. Teruskan, sesiapa saja yang bertanya. Okey, pada pendapat saya suka akan anak didik saya menjadi seorang yang bertanggungjawab. Sebab tanggungjawab itu merupakan akal kepada pokok. Daripada akal itu tumbuhnya dahan, ranting dan daun. Jadi tanggungjawab itu merujuk kepada tanggungjawab diri sebagai seorang pelajar. Daripada tanggungjawab akan lahirnya nilai lain seperti nilai keprihatinan, nilai kasih sayang, disiplin untuk menjana kejayaan. Kemudian dari tanggungjawab diri akan pergi lebih jauh, iaitu tanggungjawab dalam keluarga. Daripada tanggungjawab keluarga pula akan wujudlah masyarakat yang sejahtera untuk menjana kesejahteraan masyarakat dan negara. Jadi bagi saya tanggungjawab
merupakan nilai yang patut ada pada setiap anak didik saya. Kerana daripada tanggungjawab itu, kejayaan itu muncul. Itu daripada saya. Terima kasih. Ini memang betul apa yang jadi dia sebut tu sebenarnya. Cuma mungkin bagi saya kita tinggal sikit saja lah. Berkaitan dengan di mana pun tahap mereka, tak kira di mana pun mereka berada, berapa banyak apa ilmu yang mereka ada, tapi dalam hidup ada akhlak, pastikan mereka tinggalkan. Okay? Terus ada rasa menghormati, tidak ada maksudnya rasa sombong dan sebagainya, dan teruskan berintegriti. Dalam apa juga bidang yang tugasan mereka dalam kehidupan mereka. Teruskan dengan nilai-nilai yang baik. Okay, bagi saya selain daripada bertanggungjawab, beradab, saya juga berharap anak-anak didik kita supaya tidak mudah putus asa dalam kehidupan. Kita tahu bahawa bukan setiap anak didik kita orang yang bijak, sangat bijak, tapi saya berharap walaupun mereka tidak sebijak orang lain, tapi apabila mereka menghadapi masalah atau dalam kehidupan lah, jangan berputus asa untuk mencari jalan penyelesaian. Itu saja daripada saya. Terima kasih Cikgu Desi. Betul tu, sebagai seorang guru, memang nilai-nilai positif, sikap-sikap yang baik itu adalah asas kepada kejayaan seseorang murid. Tak kisahlah murid-murid itu di mana pada masa akan datang dan kerja. Tapi yang penting sikap dan akhlak yang baik itu ada, ya, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sampai di dunia. Okey, kerana ilmu tanpa adab murid-murid takkan ke mana-mana, saya yakin. Okey, kita dapat lihat bahawa menjadi guru bukan sekadar kerjaan tetapi satu amanah yang sangat besar. Dan di sebalik setiap kejayaan belajar kita ada air mata, ada usaha dan ada doa seorang guru. Jadi hargailah guru-guru kita selagi mereka masih bersama kita, kerana tanpa mereka kita mungkin tidak berada di tempat kita pada hari ini. Seperti kami yang berada di sini, tapi juga ada guru-guru kami, ya. Okey, dan guru bukan sekadar mengajar tetapi membentuk kehidupan. Jadi terima kasih kerana sudi menonton bingkisan sempena sambutan Hari Guru 2026. Selamat Hari Guru diucapkan kepada semua yang bergelar pendidik. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.